Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang ucapkan kepada semua yang menonton rakaman perlawanan pada petang ini. TBS Sports Plus pada hari ini siaran di Stadium Sultan Ibrahim, Muar, Johor. Sekali lagi Makmur FC akan datang melakukan hantaran ke sebelah kiri. Oh, berjaya dirampas. Peluang yang baik untuk melakukan hantaran. Crossing ke tengah, peluang, dan itu dia. Gol pertama akhirnya berjaya dihasilkan. Oh, selepas 3 percubaan, akhirnya gol awal berjaya dihasilkan oleh Makmur FC. Oh, berjaya dirampas. Peluang yang baik untuk melakukan hantaran. Crossing ke tengah, peluang, dan itu dia. Gol pertama akhirnya berjaya dihasilkan. Bola mengekalkan penguasaan bola, gerak yang baik dari sebelah kanan. Taran ke tengah sekali lagi. Jaya dikeluarkan oleh pemain Semut 12. Namun bola masih lagi bersama pasukan Makmur FC. Gol yang baik untuk menambah jaringan. Jaya dikeluarkan oleh pemain Semut 12. Namun bola masih lagi bersama pasukan Makmur FC. Setakat ini mereka hanya melakukan satu sahaja percubaan melalui ambitious effort yang dilakukan sebentar tadi. Ini Makmur datang lagi, 2 lawan 1. Oh, baik. Lepas 1 lawan 1 bersama penjaga gol. Ini peluang yang baik untuk pasukan Makmur untuk menambah jaringan ketiga. Mudah untuk disudahkan oleh pemain Makmur FC ini untuk meletakkan pasukan beliau 3-0 di hadapan. Oh, baik. Lepas 1 lawan 1 bersama penjaga gol. Ini peluang yang baik untuk pasukan Makmur untuk menambah jaringan ketiga. Mereka terus berusaha untuk dapatkan sesuatu dalam perlawanan ini, namun berjaya dipintas oleh pasukan Makmur. Terus mantar ke tengah. Dorongan itu baik sebenarnya, tidak offside. Sudah sampai byline. Masih lagi dalam kawalan Makmur. Adakah takkan ada tadukan? Dan tadukan itu menambah jaringan keempat mereka. Sekali lagi untuk pemain ini, saya rasakan sudah pun mendapatkan hat-trick. Tadukan kedua beliau dalam perlawanan ini, berjaya menghasilkan jaringan. Sudah sampai byline. Masih lagi dalam kawalan Makmur. Adakah takkan ada tadukan? Dan tadukan itu menambah jaringan keempat mereka. Makmur akan cuba menambah jaringan lagi. Terus ke hadapan. Ini peluang yang baik untuk mereka menambah jaringan. Dan itulah yang mereka lakukan untuk meletakkan kedudukan 5-0.
Makmur akan cuba menambah jaringan lagi. Terus ke hadapan. Ini peluang yang baik untuk mereka menambah jaringan. Dan itulah yang mereka lakukan. Terus melakukan gerak. Jai dirampas mula oleh pasukan Semut 12. Cuba melakukan hantaran jauh. Jai rakan di sebelah kanan. Keeper dah keluar untuk... Oh, terlepas peluang untuk mereka. Dan akhirnya pasukan Semut 12 jaya mendapatkan gol yang mereka inginkan. Oh, akhirnya sedikit kesilapan daripada penjaga gol Makmur tadi. Berikan peluang untuk pasukan Semut 12 jarikan gol pertama mereka. Jai dirampas mula oleh pasukan Semut 12. Cuba melakukan hantaran jauh. Jai rakan di sebelah kanan. Keeper dah keluar untuk... Oh, terlepas peluang untuk mereka. Dan akhirnya pasukan Semut 12 terus menghantar ke hadapan. Untuk pasukan Semut 12 mengawal situasi ini. Jaya dirampas mula oleh pemain Makmur. Gerak terus ke tengah. Lorongan ini baik untuk menambah jaringan ke-6. Cubaan terus dilakukan. Dan gol ke-6 akhirnya terhasil. Akan besar pasukan Makmur pada petang ini. 6 gol berjaya dihasilkan. 6 ke 7. Saya sampai dah tak ingat dah. Gerak terus ke tengah. Lorongan ini baik untuk menambah jaringan ke-6. Cubaan terus dilakukan. Makmur akan melakukan sepakan sudut ini. Ada rakan di bahagian tengah. Ini peluang yang baik untuk menambah jaringan. 8-1. Pesta gol pasukan Makmur pada petang ini. Makmur akan melakukan sepakan sudut ini. Ada rakan di bahagian tengah. Ini peluang yang baik untuk menambah jaringan. Saya kalau pengiraan jaringan saya tidak tepat, terus melakukan percubaan. Jadi tiupan whistle penamat oleh pengadil dan tamatlah sudah perlawanan pada petang ini. Perlawanan yang penuh dengan aksi-aksi menarik dan jaringan-jaringan. Apa yang lebih penting adalah ukhuwah yang terjalin di antara kedua-dua pasukan. Diucapkan terima kasih kepada semua yang menonton rakaman perlawanan pada petang ini. Saya Fahmi Zaini yang menemani anda sepanjang perlawanan ini. Harapnya anda semua terhibur seperti saya. Terima kasih kepada kedua-dua pasukan kerana memilih MPF Sport Plus untuk servis rakaman perlawanan. Kita harapkan kita dapat berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih dan Assalamualaikum.